bagi kita. Sebab tu ingat kepada mati buat kita menjadi baik. Ingat kepada mati tak zalim menjadi adil. Ingat kita kepada mati kalau nak curi jadi tak berapa nak curi dah. Ingat kepada mati nak dak semayang jadi nak semayang dah. Kita pernah tengok banyak orang yang mati kerana kita ni pernah tolong urus orang mati. Nah, macam-macam keadaan rupa mayat. Ada yang tak molek, ada yang molek, ada yang tak ada orang nak cara. Kita seorang mayat-mayat. Hospital telefon tak tolong mayat-mayat tu pasal tak ada orang. Kalau ada tu pergi semayang kat lain. Kita pergi tu mayat ada atas gerai semi dalam hospital kat wak mayat. Tudung dengan kain putih bubuh atas maniang gitu ngusung. Nak tanya tendang hospital kata awak ni jadi dia pun basuh mandi apa semua mayang seorang ni. Tanya esok orang dah ambil lagi. Waris tak ada. Waris tak mau cara. Macam-macam awak jenis awak jenis apa benda ni HIV dan sebagainya. Patutnya kita ni buat pengajaran. Kerana kita masih hidup, kita boleh jadi yang terbaik sebagai hamba Allah. Nampak? Dan sekarang alhamdulillah rakyat Kelantan menjadi contoh yang terbaik. 2 hari lepas kita pergi 4 hari 5 hari lepas kita pergi di Kuala Lumpur. Jumpa seorang laki-laki yang agak kaya lah kita rasa. Dia ada syarikat-syarikat besar. Dia kaya sungguh. Dia bukan kaya atas nama politik, dia seorang ahli perniagaan. Tapi dia jenis rendah diri, pakai baju kemeja je, pakai jeans dan cakap biasa dengan orang. Dia khabar dia punya syarikat tu, dia tak khabar syarikat dia molek. Kita tanya orang, syarikat tu syarikat juta, syarikat juta-juta punya syarikat. Tapi dia tak cakap hal syarikat, dia cakap hal mati, dia cakap hal soh batal semayang, dia cakap masalah akidah. Ni kita ambil contoh orang yang Allah beri dia mewah, duduk rumah juta-juta, kereta dia pun harga juta alhamdulillah, tapi dia cakap benda-benda kematian. Dia nak balik, kita nak balik kat gini tak ada belaka ni benda-benda ni. Dia kata hak saya ni barang bayang-bayang belaka dia kata. Jangan kita balik kat gini amal saya tak banyak ni, hak saya takut semayang saya tak macam semayang orang lain. Hak tu dia ulang-ulang. Nampak? Tu hebatnya. Walaupun Allah beri dia kelebihan harta banyak, kita ni baru office boy sombong dah. Nampak? Baru tukar kebun sekolah mulut mucung sombong. Lepas dak tegar tu imam. Lalu dengan kereta kok surah 14 tahun lalu dak pernah singgah. Lalu kok sejik pagi sekali tu baik pergi jabat, petang karang sekali balik lalu depan sejik. Tu imam untuk bila ada depan sejik tengok pun tidak. Ini orang-orang yang tak sedar asal dia mari telanjang. Dia ingat dia beranak kaya dah. Jadi kita jangan jadi orang macam ni. Bila perlu baru singgah. Lama dak lalu masjid dah mari sejik. Tok Bilal pun tunjuk tu imam. Mana berhenti mari sejik pula? Nak semayang kok. Rupanya bukan nak semayang, nak berak. Berak sejik. Dak dang balik ke rumah. Ini hinanya manusia. Bila rumah Allah hanya jadi tempat buang najis dia saja. Dan kan orang panggil hayya alal falah, mari kepada kejayaan, tak ada sambutan langsung. Tapi kalau mari kepada projek, mari kepada pitih, Johor gi. Sibuk sangat. Pagi flight Singapura, makan nasi lemak Singapura. Dah lunch di mana ni? Lunch kalau tak silap Jakarta. Sibuk benar. Dah makan malam Melbourne. Dah tidur Melbourne mahal dah hotel. Tak tidur Melbourne, tidur Tokyo. Hebat lah ni. 4 negara sehari. Pagi Singapura, tengah hari Bandung, petang makan kopi pisang di Melbourne, malam bahang si kabu Tokyo. Sibuk benar dia ni. Sedar-sedar kata tak ada dah. Inna lillah, kita milik Allah. Bukan milik diri sendiri. Mung kaya lagu mana pun, hebat lagu mana pakar, milik Allah.
Bila milik Allah, kok pandai dia nak buat guana-guana pun. Kadang-kadang dia ambil tok, kadang-kadang dia ambil cucu dulu. Patut kalau nak kira, Allah kata, malakul maut, mu ni bagi ambil nyawa. Kok pandai mu nak ambil siapa-siapa? Dia ambil budak-budak dulu ke orang tua dulu? Ambil orang tua dulu. Puas dah tengok muka. Nampak tak? Tapi toki hidup molek-molek dia umur 90. Cucu baru umur 12 tahun mengaji pondok, mengaji tahfiz. Subuh-subuh hari tu kilang serban dah kata sebeh nak pergi main jemaah. Balik kapung main air sungai mati lemah. Baru 12 tahun. Rupa comel leteng. Kita kelek sokmo. Nak Allah ambil nyawa dia dulu. Pasal inna lillah, kita milik Allah, bukan milik kita. Nampak? Patut ambil toki yang dulu. Toki dak aja pergi sungai. Serban pakai dak? Dak. Lambat tengok cermin lori ni. Atas ni tak ada dah tepi ni. Patut ambil waktu lah dulu. Dak. Nampak? Dulu kalau orang mati, Allah, habis balik anak cucu dak mati lagi, payah. Tu tak wajib. Duduk tika bertahun-tahun. Siapa kata Allah dak mati ke ayah? Dak lagi. Orang ni kita ada cuti dah ini, kalau dak mati kali ni payah ada cuti dah. Dah sampai habis cuti ambil balik, dak mati sekarang. Nah, balik ke baca Yasin tau. Orang ada baca Yasin tau, 5-6 belakang Yasin. Keliling baca Yasin. Toki, tinggal tulang. Bangun congok. Duit sewa dah ambil lagi. Tanya piti sewa rumah. Bangun congok molek-molek ada.